Program Bisnita ini ialah bisnes wanita. Tujuannya ialah kita nak meningkatkan keupayaan wanita melalui pemberian bantuan peralatan kepada wanita-wanita yang berniaga lah. Bukan yang baru nak bermula tetapi dia dah bermula berniaga, dan kita bagi bantuan peralatan ni untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran produk ataupun perniagaan mereka lah. Okey, dia bergantung, barang-barang bergantung kepada keperluan yang dinamakan sendiri oleh peserta lah, sebab bisnes yang berbeza. Jadi ada yang berbentuk macam, kalau kebanyakan kita tengok sini F&B lah kan, makanan. So, ada nak chiller, nak mixer, nak oven, ada juga yang nak kemah. Dia bergantung kepada keperluan usahawan wanita itu sendiri. Yang macam saya sebut tadi, berjumlah 450,000 untuk program Bisnita yang memberi manfaat kepada 180 orang penerima manfaat.